dari masa ke semasa, kita akan sentiasa nak improve sesuatu benda yang kita suka buat. So untuk video kali ni, Abang Mak nak berkongsi sedikit barang-barang yang Abang Mak beli sepena bulan 7 punya Shopee discount lah. Banyak juga barang-barang yang Abang Mak sempat grab lah untuk assist kita nanti masa merekod, membuat ataupun mengedit video-video yang akan datang. So barang-barang yang saya beli sepena Shopee How ni, barang-barang yang saya beli sepena Shopee punya discount ni adalah barang-barang yang mungkin korang juga perlu ada untuk buat video-video atau konten-konten macam saya. Sebelum kita mulakan, apa kata you all subscribe dulu dekat channel YouTube Abang Mak ni, dan kita akan buka 2-3 barang yang saya beli ni bersama-sama, dan kita akan tengoklah kenapa Abang Mak beli barang-barang yang ada di depan Abang Mak sekarang ni. Jom. Okay, seperti korang sedia maklumkan, untuk konten dekat YouTube channel Abang Mak ni, Abang Mak nak meneruskan konten type macam trip ataupun visit ataupun percutian lah ke destinasi yang menarik di serata Malaysia, insyaAllah kalau ada rezeki. Depan Abang Mak ni ada 4 barang. Okay, so 4 barang. So Abang Mak akan buka macam ni sajalah. So kita akan buka satu-satu lah. Kita buka barangan yang warna hitam ni dulu. Abang Mak tak ingat dah yang mana satu barang yang Okey, untuk barang yang pertama ni merupakan Abang Mak rasa power bank. Okey, ini power bank yang bukan biasa-biasa punya power bank. Abang Mak tak akan review detail. So kalau korang nak tahu detail pasal barang yang Abang Mak beli ni, korang kena Google sendiri ataupun tengoklah dekat Shopee terutamanya lah. Sebab Abang Mak kebanyakannya beli dekat Shopee. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Shopee ada bagi diskaun lebih sikit daripada Lazada lah antaranya. Okay, so barang yang pertama ni ialah Ugreen Power Bank 25,000 mAh. Dia ada lebih kurang dalam, tak silap Abang Mak, 200 watt punya output. So normally kalau 200 watt ni boleh charge macam-macam lah, dengan 25,000 million hours punya capacity. So bateri ni mungkin akan bertahan lebih kurang sehari lah kalau Abang Mak guna untuk charge. Terutamanya salah satunya ialah Abang Mak punya MacBook, Abang Mak punya iPhone dan juga kamera lah. So kalau guna power bank Ugreen ni, insyaAllah dia dapat mengatasi masalah short of power kalau contohnya kita dalam perjalanan lupa charge ataupun tak ada port yang sesuai untuk kita charge. Contohnya tertinggal universal power adapter tu kan. So benda ni akan bantulah. Okay, untuk barang ni mungkin Abang Mak baca sedikit lah dia punya specification. Okay, untuk Ugreen 25,000 mAh ni, dia ada 200 watt power output. Okay, so dia ada USB-C input, ada 1, 2, 3, 4. 4 serius lah? 2 je. USB-C input 1, USB-C input 2. Oh, output dengan input. Okay. Battery charging limited. Okay, tak apalah. Okay, Abang Mak tahu. Okay, macam ni lah senang. Abang Mak nak baca spesifikasi ni pun Abang Mak nak cerita balik, itu bukan kepakaran Abang Mak dalam bidang teknologi ataupun produk lah. Kalau contoh macam kawan Abang Mak Muaz Malik, dia sebut kawan tu, okey lah, kita belajar sama-sama, kenal lah. Dan juga Syazwan Syahril, ada juga YouTube Syazwan Syahril, and also dia punya TikTok agak banyak lah dia punya subscriber ataupun follower. Kalau tengok, kalau sedia orang ada buat video review lah berkenaan dengan barang-barang elektronik ni kan. So Abang Mak tak pandai benda tu. So jadi Abang Mak punya keperluan ialah Abang Mak nak 25,000 mAh dengan ada output power ataupun dia boleh charge Abang Mak punya MacBook, phone dengan macam-macam jenis lah perkara-perkara elektronik yang Abang Mak ada kan. So kalau korang tahu spesifikasi ni, korang kena baca detail lah.
So far dalam banyak-banyak Shopee haul tu, dia ada beberapa jenis lah yang memang dapat jumpa. Antaranya ialah Anchor, Chocotek apa nama tak ingat lah. Dengan Ugreen lah. So Ugreen ni paling murah setakat ni, dengan 25,000 mAh lah. Dia 200 lebih je dengan diskaun apa semua kan yang Ugreen bagi. So kau dapat benda ni. Mungkin memang letak dia punya harga, punya screenshot tu dekat sebelah sini kot. Okay, nanti tengok kat sini. Okay, barang pertama. Okay, untuk free gift dia bagi satu USB-C to USB-C punya kabel yang high power punya input lah. Sorry, yang power delivery dia boleh capai maksimum 200 watt kot. Tak ingat lah ni yang dia bagi free ni, tapi boleh katakan fast charging lah, 1 meter. Ok lah, not bad, dapat free kan. Ok, teruskan barang yang kedua. Ok, untuk barang yang kedua ialah barangan Ugreen juga. Ok, yang ni jauh sikit sebab dia post daripada Hong Kong. Ini daripada Malaysia. Ok, untuk barangan yang kedua ni ialah Untuk barang yang kedua ni ialah Ugreen Uno. Ugreen Uno ni ialah USB-C hub. Okay, USB-C hub ni penting lah untuk Abang Mat sebab Abang Mat guna untuk iPad dan juga MacBook. So dengan gunakan USB-C hub ni, macam contoh Abang Mat guna 2 monitor kan. So ada satu lagi yang Abang Mat dah beli, yang dah sedia ada. Sekejap Okay, ini satu lagi USB-C hub yang Abang Mat dah guna sekarang ni, Vention. Okay, Vention ni pun so far terbaik. Abang Mat boleh guna satu monitor lah dengan Vention ni sebab dia ada satu HDMI juga. Yang ni pun ada satu HDMI juga, dan juga Abang Mat plan nak gunakan yang Ugreen ni dengan iPad. Sebab Abang Mat ada iPad tapi underutilized. Sebab underutilized, kapasiti iPad Abang Mat tu dia tak besar. Dia dalam 64GB je. So bila 64GB, Abang Mat memerlukan SSD lah untuk storage luar. Kalau contohnya Abang Mat nak edit video dekat iPad tu. So antara perkara utama yang Abang Mat nak guna iPad ni ialah untuk edit video. Okay, untuk edit video, mungkin video-video yang tak memerlukan resolution yang tinggi lah. Keperluan kenapa kena ada USB-C hub ni. Dan Uno ni antara produk yang Abang Mat rasa murah dan juga memenuhi keperluan Abang Mat untuk tujuan yang Abang Mat nyatakan tadi. Gitu. Okay, kita teruskan kepada barangan yang ketiga. Penat buat video ni. Nak cakap Astaghfirullahaladzim sebab baru makan durian tadi. Bila makan durian, tapi menarik kita makan durian tadi sebab RM30 boleh makan sampai puas. Saya dengan kawan saya, 2 orang lah. Kita orang makan durian tu dekat Bandar Penawar lah. RM35. Lepas tu kita dapat makan lebih kurang dalam 4 biji ke 5 biji juga. Durian satu, durian besar. Sini dia kecil-kecil. Banyak terbaloi lah. Okay, untuk barang yang ketiga ni, dia ada 2 packaging lah. Dia letak kat sini. Magazine. Okay, Magazine. Ini ialah screen protector untuk Abang Mat punya new camera dalam line up kamera Abang Mat, iaitu Insta360 Go 3S. Insta360 Go 3S tu Abang Mat tak beli lagi dia punya tempered glass. So ini tempered glass untuk kamera tu. Dan the second one ialah untuk keduanya ialah casing untuk letak Insta360 Go 3S Abang Mat ni. Okay, so dia datangkan dengan, dia bagi percuma ni. Okay, so casing ni dia kecil lah sebab memang pun kamera Insta360 3S
memang Insta360 Go 3S tu kecil. So memang tak ada casing yang proper nak letak dia, and tak ada bag untuk letak kamera tu. So jadi memang beli ni lah, casing yang macam ni. So letak kamera tu boleh tutup, and then cangkuk je kamera tu dekat sini kan, dekat dalam ni. Kita try terus, cangkuk dia kan macam ni, and boleh guna masukkan kamera kat dalam ni, tutup, boleh letak kat pinggang je. Insta360 Go 3S tu adalah untuk POV punya shot. So bila POV punya shot tu, Abang Mat akan guna punya bullet camera tu letak kat topi ataupun dekat magnet kat dada ni. Dan dia punya main body camera tu kita boleh letak dia dalam bag ni, and then kita letak kat dalam bag ke ataupun takut dekat seluar punya tadi pinggang tu kan. And senanglah nak access. Sebab Insta360 Go 3S tu, dia punya body tu can act as the power bank juga untuk charge the main camera bullet tu. Boleh nak guna direct dua-dua kamera tu, tapi dia makan bateri lah, sayang. So ini penting untuk make sure kamera tu selamat. Okay, the third item, the fourth item lah, item terakhir. Terima kasih korang yang masih setia bersama-sama Abang Mat dalam membuka kotak-kotak barang-barang yang tengah Abang Mat beli ni. Okay, this the fourth one lah. The fourth one ialah barang untuk Insta360 Go 3S juga. Insta360 Go 3S tu dia punya body tak ada waterproof untuk air, tapi untuk bullet dia boleh selam sampai 10 meter. So kalau kita guna bullet dia tu saja, jadi tak tahulah dia punya shot tu macam mana kan. So kalau kita letak dalam casing ni, so kita boleh tengok kamera tu, and dia can act as macam GoPro ataupun DJI Action 5 ataupun Insta360 punya action cam lah. So ini adalah untuk menyelam. Saya beli benda ni sebab in case kalau nak pergi dekat laut ke kan, ataupun dekat water park ke, so kita boleh masukkan benda ni ke kamera tu ke dalam ni, dan kita boleh gunakan dalam air lah. Okay, dan ini adalah murah, dalam RM40 je. RM40 je, berbaloi lah. Okay, jadi itu je lah barang yang memang beli untuk Shopee Haul pada kali ni. Semua barang-barang ni adalah penting bagi Abang Mat, okay, dan dia memudahkan Abang Mat lah, terutamanya power bank ni. Ni terbaik so far. Okay, tak try lagi. Hopefully semua dalam keadaan baik, dan kita akan try dalam next video, ataupun nanti Abang Mat akan update lah kalau perlu. So barang-barang ni insyaAllah akan bantu. So kalau korang nak link untuk barang-barang ni, Abang Mat letak kat dalam description kat bawah lah kan. Itu affiliate link lah kot. Tak payah mention affiliate link kan, beli lah. Link kat bawah tu nanti ialah link untuk Shopee lah, sebab semua ni barang-barang daripada Shopee kan. So korang gunalah link tu untuk pembelian ni kan, insyaAllah. Okay, sebagi yang masih baru dalam YouTube channel ni, sebelum Abang Mat habiskan, terima kasih kerana subscribe YouTube channel ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam next video bersama Abang Mat dalam 3 seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.